kenyataan ni ada binatang tu kan. Dia kata apa? Seperti menjaga anjing gila yang bahaya kan. Jaga anjing gila yang bahaya tu kita jaga, dia kata. Tapi masyarakat manusia ni kita tak jaga. Jadi dia kata kerajaan madani ni umpama kerajaan yang menjaga anjing gila. Dia mesti ada sebut binatang kan. Pasal otak, bila dah otak binatang kan, kebinatangan tu ada, jiwa kebinatangan tu ada. Jadi dia boleh lepas mulut dia kan. Tuhan dah set mulut dia. Dia akan sebut binatang juga. Jika kerajaan madani umpama seperti kerajaan menjaga anjing gila, manusia tak dijaga, dia kata kan. Saya baca tulisan dia punya panjang, tulisan dia seling hadis Quran macam ulama kan. Ulama politik macam tu, kalau dia tak tunggang agama, bukan bahagia nama dia kan. Dia seling Quran, dia seling macam-macam untuk nak mengatakan bahawa kerajaan ini adalah kerajaan yang menjaga anjing gila, menjaga masyarakat. Terima kasih. Di antara apa yang disebut, dia kata kerajaan ini mencampur adukkan yang halal dengan yang haram. Kan? Saya baca tulisan dia, saya nak tengok dia nak bagi contoh. Saya nak tengok dia sebut tu, apa contoh? Dia kata campur halal haram tu, bagi contoh. Kan fakta dia. Okey, ini program ini, dasar ini. Dasar ini adalah dasar yang mencampur adukkan maksiat. Benda makruf dan juga maksiat. Sebutlah dasar apa? Kewangan ke? Polisi apa? Ya, yang dikatakan sebagai mencampur adukkan halal dan haram tu. Tak ada, saudara. Sepanjang tulisan dia, satu contoh pun dia tak boleh nak bawa. Dia semua tuduh. Label. Macam tu, Lebih Hadi ni. Dia tak buat contoh. Sebab tu Lebih Hadi, dia tidak boleh nak berdebat. Dia tidak mampu nak berdebat. Sebab tu saya tak pelik kalau dah 3 tahun Anwar jadi Perdana Menteri, Lebih Hadi seminit pun tak pernah ambil bahagian di dalam soal jawab dengan Perdana Menteri, PMQT. Tak boleh. Sebab dia tidak ada hujah. Dia tidak ada hujah dan tidak ada fakta. Yang dia ada, ilmu agama yang dia ada, untuk dia menuduh orang, digunalah Al-Quran, digunalah hadis. Kan? Yang ada menguntungkan dia baca Al-Quran, dia baca hadis yang boleh dia berhujah. Tapi contoh yang dia dah bagi, tak boleh. Sebab tu ni ulama ni, bila nak mengeluarkan satu hukum, satu keterangan, dia kena bagi contoh lah. Kan? Dia bagi contoh. Macam kita nak cerita tentang hukum fiqah. Dari hukum fiqah ke, fardu ain ke, apalah. Kalau kita nak ngajar anak murid, kita bagi contoh. Kan? Membatalkan air semayang. Persentuhan lelaki dengan wanita yang bukan muhrim, contoh. Kan? Apa contoh? Kan? Takkan kita, kalau ini semayang, dia kena ada syarat-syarat semayang. Salah satunya, ada wuduk, dan wuduk tu tidak boleh dibatalkan. Wuduk itu akan berlakulah batal wuduk. Takkan dia cakap macam tu je, bagilah contoh. Kan? Barulah orang faham. Barulah orang katakan ilmuwan agama. Macam tu juga bila nak tuduh kerajaan ini. Bila dia kata kerajaan ini adalah kerajaan yang liberal sekular. Dah lah liberal sekular pula tu. Dia label kerajaan madani. Kerajaan madani adalah kerajaan liberal sekular. Yang menghilangkan ciri-ciri bangsa. Prinsip sekularisme itu adalah bersejajar dengan DAP. Dia mesti ada DAP, saudara. Lebih Hadi ni kalau dia bercakap tak ada DAP ke tak ada binatang, bukan Lebih Hadi nama dia. DAP lah jadi bangsa dah. Seolah-olah waktu dia berkawan dengan DAP dalam Perkataan Rakyat dulu, DAP itu bukan sekular. Seolah-olah dia berkawan dengan DAP itu, tapi DAP itu adalah parti Islam. Sama macam dia. Berbelas tahun dia berkawan dengan DAP dulu dalam Perkataan Rakyat. Masa itu DAP itu adalah di bawah kepimpinan ulama. Sebab itu dia pertahankan DAP ketika itu. Pertahankan kepimpinan ulama. Dia pertahankan DAP. Kan? Bahkan dia mengharamkan undi UMNO waktu itu. UMNO tak boleh undi. Undilah DAP. DAP banyak jasa dengan kita. DAP lah yang telah mempertahankan kerajaan Islam, mempertahankan PAS di Kelantan waktu darurat dulu. Maka wajib kita undi DAP. Undi DAP, kita bukan nak nanti imam. Kita bukan nak nanti imam semayang. Kita nak nanti ahli politik, nak nanti wakil rakyat je. Tak ada masalah. Tak ada masalah kita pilih DAP. Ketika itulah. Kan, ketika itu. Hari ini, bila tak bersama dengan DAP, DAP itu adalah membawa fahaman sekular. Dan oleh kerana DAP itu berada bawah kerajaan madani, maka kerajaan madani ini ditambah sikit lagi daripada liberal sekular. Macam tu. Senang je dia nak menghukum orang.
Kita tunggu juga contoh. Apa dalil dia? Kan? Apa contoh dia? Dia tak bagi contoh, saudara. Dia tak bagi contoh. Kan? Jadi kita nak bagi contoh lah. Kan? Waktu kerajaan kamu 3 bulan buat kata pentas nasional, ya, kamu menambah cabutan judi daripada 8 ke 22, apakah itu Islamik? Anwar Ibrahim menurunkan balik cabutan judi daripada 22 kepada 8. Itu sekular. Itu sekular. Tambah tak sekular. Tambah tak sekular. Sebab itu adalah judi syar'i. Kan? Judi pun kategori syar'i. Mana judi yang mengikut syarak. Maka kita tambah. Sebab apa tambah? Nak dapat cukai lebih. Nak dapat cukai lebih. Kenapa nak dapat cukai lebih? Bila cukai, pitih. Pitih dan mau. Kita ni pitih. Kita nak cari pelabur tak boleh. 3 bulan kita jadi kerajaan, pelabur tak mari. Tak mari datang negara kita. Habis nak bayar gaji macam mana? Menteri ramai nak bayar gaji. Duta khas Timur Tengah nak kena bayar gaji juga. Nak cik piti macam mana? Kan? Pelabur tak mari. Ekonomi teruk. Dia dah mata wang rosak teruk. Jadi macam mana cik duit? Terpaksa lah naikkan judi.